Okey, apa yang berbeza untuk Scout Fantasy kali ini? Jom Akak terangkan. Dalam kit tu, kamu akan dapat satu stiker dan satu buku log. Jom kita tengok apa yang berbeza untuk buku log ni. Kat depan ni ada nama yang ada boleh tulis so that tak tertukar dengan kawan-kawan. Dekat sini, nampak tak? Dia ada QR code. Okey, QR code tu adik-adik boleh scan dan adik-adik akan pergi ke website kami. Website tu dia ada dua. Satu untuk English dan satu untuk Malay. Okey, next page kita akan buat pasal tentang saya. So dekat page ni, adik-adik boleh tulis, bawa pen dengan pensel tau. Ataupun kalau pensel pun boleh juga kalau adik-adik nak hias on the spot. So, adik-adik boleh tulis dekat sini nama saya, tarikh lahir, nama ibu bapa, warna kegemaran, hobi adik-adik. So, adik-adik penuhkan page ni tau. Lepas tu, yang seterusnya maksud lambang-lambang pengangkap. Okay, dalam ni dia akan tanyalah bunga inspirasi logo pengangkap, nama panggilan lambang dunia. Adik-adik jangan risau, nampak je soalan dia susah tapi kita orang dah bagi jawapan semua dalam website. Dalam persediaan pengangkap ni, kita ada stiker. So adik-adik boleh tampal. Just because kita orang ada tulis tempat kosong macam ni, tak bermakna adik-adik kena lekat macam ni je tau. Boleh je ikut kreativiti masing-masing. Seterusnya kita ada undang-undang pengangkap. Nak tahu tak, untuk undang-undang pengangkap ni juga kami ada buat video. Dalam website tu dia akan ada sekeping kertas putih. Dalam tu kalau adik-adik klik je yang perkataan dekat situ, dia akan direct adik-adik ke video yang sepatutnya. So tak payahlah baca penat-penat kan? Kat sini juga ada pasal ikrar rukun negara, hormat pengangkap. Ini sejarah adik-adik wajib tahu pasal sejarah pengangkap dunia dan juga sejarah pengangkap Malaysia. Tak apa, jangan risau. Ada akak atau abang yang akan explain dekat adik-adik pasal sejarah ni. And then ada cogan kata unit pengangkap. Kalau bagi korang yang minat sangat membaca ataupun cerita, kita ada cerita hutan. Best tau buku ni. Kita pun ada cara buat lawang agung, kedudukan lawang agung. Nanti adik-adik akan belajar macam mana nak buat lawang agung ni. Jangan risau, benda ni semua ada lengkap dalam tutorial. Sekarang, kita masuk lencana wajib. Okey, yang ini kita buat cara-cara berbasikal. Untuk berbasikal, adik-adik of course lah kena tahu kan cara nak berbasikal, komponen dia, keselamatan di jalan raya. Jadi, kami dah lengkapkan dah buku ni dengan website and ada juga video untuk adik-adik tengok dan baca untuk penuhkan benda ni. Ni pun ada. Okey, dah nak habis lah. Tunggu sikit lagi. Akhir sekali kalau adik-adik siap semua logbook ni, adik-adik akan dapat sijil. Adik-adik akan dapat sijil untuk lekatkan dekat buku ni. So, adik-adik tunggu apa lagi? Kena lengkapkan tahu buku ni. Sekarang adik-adik dah tahu apa isi kandungan dalam buku log ni. Jadi, tunggu apa lagi? Jumpa adik-adik di Scout Fantasy. Bye!